Hari ni kasih satu Amira. Barang jarang dekat market. Tapi berbaloi. Compare dengan Vios atau City. You orang tengok. Saya nak jual 52,900 saja. So, cat original lagi ya. Cat masih original lagi. Owner sudah masuk skirting garang ah. Ini skirting garang. So, original bermakna 100% tak ada accident dia. So, sekarang kita tengok dia punya tayar. Tayar dia 16 inci Continental. Ini tayar pun bagus punya tayar Continental. 44 biji masih ada 85%, 80% atau 85%. Okey, kita tengok boot dia. Okey, tengok lampu dia. Ini model compare dengan dulu punya Amira. Dia sporty sikit, nampak tak? Tengok dia lampu. Ini yang full spec punya turbo 1.0. Rotek baru RM20 aja. Tengok boot dia besar juga. Ini customer jaga punya. Tengok dia beli sendiri, beli ini. Ini. Ini dia orang yuk beli kereta berlapak ini lah. Sunset ini Amira. Okey. Ini full spec VLT. Itu yang full spec. Dia ada 3 model. Ada VLP, VLT. Ini VLT yang paling mahal high spec. Okey, lepas tu kita tengok lalaman dia. Jom. Okey, ini lalaman dia. Ini multi function steering. Tengok dia punya steering macam sporty sikit dia. So, sekarang punya Amira sudah tak macam dulu punya Amira. Ini model betul-betul sporty punya. Dashboard dia semua kemas Mileage dia 80 lebih ribu saja. Semua servis dekat Nissan ni. Semua servis dekat Nissan. Nanti tengok stiker. Semua servis dekat Nissan. Cat original servis dekat Nissan. So apa-apa tarik isu punya. Okey. VLT ini tengok dia punya cushion 2 color punya. Kulit original. So special punya. Untuk full spec dia baru ada macam ni. Lalaman dia betul-betul kemas. Dengan dia ada 360 degree. Dia kamera 360 kamera dia ada. Reverse camera dia pun ada. Nanti itu function saya tak tunjuk, tapi saya tahu lah, saya cakap dengan dia orang lah. Lalaman dia memang kemas tengok semua. Okey, kita pergi tengok belakang dia. Tengok luas tak? Okey. Belakang dia luas juga nampak tak? Ini Amira luas juga, jangan tengok dia kecil-kecil. So dia banyak luas. Pun okey juga Belakang pun kulit juga pun kemas juga nampak tak? Semua kemas. Ini kita yang kemas. Tak kemas saya tak ambil punya. Kalau pernah follow saya punya page, orang tahu punya. Tak kemas punya kereta, accident punya kereta, kasar punya kereta saya tak ambil. Ini cat original, satu owner. Mileage tak tinggi, servis dengan Nissan. Ini kereta. Kalau buat full loan 700 lebih. Saya boleh tolong buat. Harga tengok dalam video ni saya ada tulis tahun pun ada tulis. Yang penting saya kasih punya kereta tak perlu bikin tak perlu bikin. Lepas tu kita pergi tengok enjin dia. Tengok enjin dia. Ini enjin untuk 1000cc punya enjin Ini enjin yang baru. Okey, tengok marking semua ada piping semua original. Nampak tak? Ini dari QC punya marking Bukan saya mark punya, jangan salah faham Tengok QC. Skru semua belum buka, untouched punya. Panel masih original lagi. So ini kereta tak payah risau punya. Itu report kita sudah check. Bebas daripada banjir, accident, total loss. So sebab saya nak jaga saya punya follower, saya sudah janji dia orang ini page untuk yang jual kereta kemas dengan harga yang berbaloi. Ingat follow saya, Cicitan Innocent Auto, saya Bahad.